Kena jaga sepanjang sama melanggar taklid. Seterusnya, ini sijil nikah sementara, tahniah diucapkan. Lepas 2 bulan datang pejabat Kadi Kota Tinggi semula, bawa ni untuk tukar dengan sijil nikah original. Dapat kad sijil nikah 2 keping, kad nikah pun 2 keping. Pegang seorang satu nanti, mudah. Jadi dalam masa 2 bulan ni, maknanya selepas 21 bulan 11 lah nanti. 2 bulan. Lepas dalam masa 2 bulan ni, guna yang ni. Nak ke mana-mana bawa ini. Ini je yang awak ada sekarang ni. Lepas daripada tu baru dapat yang original lah. Ini kena pulang balik ke pejabat Kadi lah nanti. Okey, seterusnya penyerahan mas kahwin, ya. Okey. Kalau tadi tak ambil gambar masa saya. Seterusnya kita akan sama-sama saksikan penyerahan mas kahwin. Pengantin bawa mas kahwin serah kepada isteri. Bawa ke pelaminan. Ini tinggal letak semua. Angkat. Angkat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muhammad Saufi bin Zazali, suami kepada Fatin binti Muhammad, yang telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteri saya mas kahwin sebanyak RM300. Oleh itu RM300 tunai. RM300 tunai. Oleh itu adinda hendaklah menunjukkan taat setia kepada kekanda sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihat kekanda selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam dan undang-undang negara. Adalah saya, Fatin binti Muhammad, isteri kepada kekanda, dengan penuh kesyukuran menerima mas kahwin ini sebagai tanda ikatan murni dan suci, dan akan menumpukan sepenuh perhatian dan taat setia yang tidak pula bagi kepada kekanda. Dan adinda mengharapkan kepada kekanda agar sentiasa memberi bimbingan dan nasihat serta tunjuk ajar demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah merestui perkahwinan kita.
you'll share all your joys. Through hardships, support each other. Together worshiping Allah. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua